Mengapa USB jenis C adalah pilihan terbaik untuk pengecasan pantas? Hai pencinta kejuruteraan, hari ini kita akan membongkar salah satu misteri dan keajaiban besar dalam kejuruteraan moden. Mengapa USB-C menjadi raja pengecasan pantas membolehkan tahap kuasa yang sebelum ini dianggap mustahil bagi penyambung sekecil itu? Apabila kita memikirkan tentang mengecas peranti kita, kelajuan adalah faktor yang sangat penting. Tetapi apa sebenarnya yang membolehkan USB jenis C menghantar begitu banyak tenaga dalam masa yang begitu singkat? Jawapannya terletak pada gabungan pintar antara reka bentuk fizikal dan protokol komunikasi yang canggih. Berbeza dengan pendahulunya, USB jenis C direka sejak awal untuk mengendalikan permintaan tenaga yang jauh lebih tinggi. Ia bukan sekadar penyambung yang boleh diterbalikkan dan mudah digunakan. Ia sebenarnya sangat berkuasa walaupun bersaiz mini. Tetapi bagaimana ia boleh melakukan itu mengatasi had penyambung lain yang hanya mampu menyalurkan 10 atau 15 watt sahaja? Sebenarnya, keupayaan sesuatu penyambung untuk menghantar tenaga berkait rapat dengan pembinaannya di dalam dan terutamanya saiz laluan serta konduktornya. Bayangkan sebuah jalan raya. Semakin lebar jalan itu, semakin banyak kereta boleh melaluinya pada masa yang sama. Dan dengan cara yang sama, pin dan laluan di dalam penyambung USB jenis C telah direka semula supaya lebih kukuh dan lebih banyak. Sementara penyambung lama hanya mempunyai beberapa pin yang dikaskan untuk tenaga dan ia nipis. USB jenis C mempunyai 24 pin. Banyak daripadanya dikhaskan untuk fungsi tenaga dan pembumian dan secara fizikalnya lebih mampu menampung arus elektrik yang lebih tinggi. Ini bermakna lebih banyak elektrik boleh mengalir melaluinya tanpa membebankan sistem. Tetapi adakah hanya mempunyai jalur konduktif yang lebih besar sudah mencukupi untuk memastikan pengecasan yang pantas dan selamat? Ya, ia bukan soal saiz sahaja, tetapi juga bagaimana tenaga itu diuruskan. Salah satu cabaran terbesar dalam kejuruteraan pengecasan pantas ialah rintangan elektrik dan pelesapan haba yang terhasil. Elektrik apabila melalui sesuatu konduktor akan menghadapi rintangan tertentu dan rintangan itu menghasilkan haba. Semakin tinggi arus dan voltam yang anda cuba lalukan melalui kabel atau penyambung, semakin banyak haba yang dihasilkan. Seperti cuba memaksa terlalu banyak air melalui hos yang kecil, tekanannya meningkat dan hos itu boleh pecah. Dalam konteks pengecasan pantas, jika haba tidak dapat disebarkan dengan berkesan, ia boleh merosakkan kabel, penyambung atau bahkan peranti yang sedang dicas. Jurutera terpaksa mereka bentuk USB jenis C dan kabel yang berkaitan dengan menggunakan bahan dan bentuk geometri yang dapat meminimumkan rintangan serta memaksimumkan penyebaran haba. Tetapi, bagaimana peranti dan pengecas berkomunikasi untuk menentukan berapa banyak tenaga yang boleh dihantar tanpa menyebabkan terlalu panas? Di sinilah USB Power Delivery atau USB PD memainkan peranan, iaitu satu protokol komunikasi pintar yang menjadi otak di sebalik pengecasan pantas jenis C. USB PD bukan sekadar satu piawaian perkakasan. Ia adalah perisian yang membolehkan pengecas dan peranti berunding tentang jumlah tenaga yang paling sesuai untuk dihantar. Daripada hanya membekalkan voltan tetap seperti 5 volt biasa yang kita lihat pada pengecas, USB PD membolehkan voltan dilaraskan ke tahap yang lebih tinggi seperti 9, 12, 15 atau sehingga 20 volt. Dan arus juga boleh diubah-ubah. Papan kecil di tangan saya ini ialah papan litar yang menggunakan teknologi PD, di mana saya boleh menguruskan voltan keluaran melalui satu butang dan ia juga menggunakan pengecas dengan teknologi PD. Saya sudah buat satu video di saluran ini menunjukkan bagaimana ia berfungsi dan bagaimana anda boleh menguruskan voltan. Dan saya akan letakkan cut untuk video itu di akhir video ini sebab memang seronok tengok benda ini berfungsi. Dan ini sangat penting kerana seperti yang kita tahu dalam fizik, kuasa ialah hasil darab voltan dengan arus seperti dalam formula yang anda lihat di skrin. Dengan meningkatkan voltan, kita boleh menghantar kuasa yang sama dengan arus yang lebih rendah yang mengurangkan penghasilan haba pada kabel dan penyambung.
Pada mulanya, USB PD membenarkan sehingga 100 watt, tetapi pelaksanaan terkini sudah menyokong sehingga 240 watt yang mengagumkan, membuka jalan untuk mengecas komputer riba berprestasi tinggi dan juga monitor. Tetapi dengan begitu banyak kuasa mengalir, bagaimana kita memastikan peranti kita dilindungi daripada kegagalan? Keselamatan adalah keutamaan utama. Dan kejuruteraan di sebalik pengecasan pantas jenis C menggabungkan sistem perlindungan yang kukuh. Litar perlindungan terhadap beban berlebihan dan litar pintas adalah sangat penting. Beban berlebihan berlaku apabila peranti cuba menarik lebih banyak tenaga daripada yang boleh dibekalkan oleh pengecas atau kabel, atau apabila pengecas cuba memaksa lebih banyak tenaga daripada yang boleh diterima oleh peranti. Manakala litar pintas pula ialah sambungan tidak sengaja dengan rintangan rendah yang boleh menyebabkan aliran arus yang terlalu tinggi, menghasilkan haba yang melampau dan berpotensi menyebabkan risiko kebakaran. Untuk mengelakkan situasi berbahaya ini, pengecas dan peranti USB jenis C dengan teknologi PD dilengkapi chip pengurusan tenaga yang sentiasa memantau voltan dan arus. Jika mereka mengesan sebarang anomali, mereka boleh memutuskan bekalan tenaga serta-merta. Melindungi kedua-dua pengecas dan peranti. Tetapi kualiti komponen fizikal juga memainkan peranan penting dalam keselamatan ini, betul tak? Sebenarnya, pemilihan bahan untuk konduktor adalah aspek kritikal dalam kejuruteraan jenis C. Untuk memastikan kecekapan dan keselamatan maksimum, kabel dan penyambung berkualiti tinggi menggunakan bahan dengan kekonduksian elektrik yang sangat baik. Tembaga adalah bahan yang paling biasa dan paling berkesan untuk wayar konduktor di dalam kabel, disebabkan oleh rintangan elektriknya yang rendah dan kos yang berpatutan. Namun, untuk sesentuh logam pada penyambung itu sendiri, di mana sambungan fizikal dibuat, emas sering digunakan. Tetapi, kenapa emas? Walaupun ia lebih mahal, emas adalah konduktor yang sangat baik dan yang lebih penting, ia sangat tahan terhadap kakisan dan pengoksidaan. Ini memastikan bahawa sambungan elektrik kekal stabil dan mempunyai rintangan yang rendah sepanjang masa, walaupun selepas ratusan atau ribuan tahun. Sambungan yang berkarat atau teroksida akan meningkatkan rintangan, menghasilkan lebih banyak haba dan menjejaskan prestasi pengecasan pantas. Tetapi apa yang berlaku apabila kita berjimat pada bahan-bahan ini dan memilih kabel berkualiti rendah? Keserasian dan keselamatan benar-benar terjejas apabila menggunakan kabel berkualiti rendah. Sebuah kabel USB jenis C yang murah dan dibina dengan buruk mungkin tidak mempunyai konduktor tembaga yang mencukupi. Ia mungkin menggunakan bahan sentuhan yang berkualiti rendah atau lebih teruk lagi, mungkin tidak mempunyai perintang pengenalan yang betul atau litar perlindungan yang diperlukan. Ini boleh menyebabkan pelbagai masalah daripada pengecasan yang perlahan dan tidak cekap sehinggalah risiko serius seperti terlalu panas, kerosakan pada peranti atau pengecas dan juga kebakaran. Kejuruteraan di sebalik jenis C adalah kukuh, tetapi ia bergantung kepada integriti semua komponen. Itulah sebabnya melabur dalam kabel dan pengecas yang diperakui serta mempunyai reputasi baik adalah penting untuk menikmati manfaat pengecasan pantas dengan selamat. Tetapi apakah masa depan yang menanti teknologi ini? Baiklah, masa depan pengecasan pantas dengan jenis C adalah menjanjikan dan terus berkembang. Trend menunjukkan kepada kuasa yang lebih tinggi lagi dengan pembangunan spesifikasi SBPD baharu yang mungkin melebihi 240 volt. Ini membolehkan pengecasan peranti yang lebih memerlukan kuasa seperti stesen kerja mudah alih dan juga kenderaan elektrik ringan. Selain itu, kejuruteraan kini memberi tumpuan untuk menjadikan pengecas lebih kecil dan lebih cekal. Menggunakan teknologi seperti nitrida gallium untuk memurangkan saiz dan berat penyesuai kuasa sambil mengekalkan atau malah meningkatkan kuasa. Integrasi pengecasan pantas dalam lebih banyak peranti, penyeragaman dan pencarian penyelesaian yang lebih selamat serta tahan lama adalah tonggak inovasi berterusan dalam bidang ini. USB jenis C bukan sekadar penyambung, ia adalah platform tenaga yang sedang membentuk cara kita berinteraksi dengan peranti kita. Jika anda telah sampai ke sini dan suka dengan video ini, jangan lupa untuk melanggan. Jika belum berbuat demikian, tinggalkan tanda suka dan aktifkan loceng pemberitahuan.
E se achar nosso conteúdo. Anda yang berminat, pertimbangkan untuk menjadi ahli bagi membantu kami terus menghasilkan kandungan di platform ini dan dikenang dalam video-video kami. Dan jika Anda telah sampai ke sini, saya jemput Anda untuk melihat kursus-kursus yang kami cadangkan. Jadi, halakan telefon bimbit Anda ke kod QR di sebelah sini atau klik pautan dalam deskripsi mengenai kursus-kursus kami. Di dalamnya Anda akan menemui kursus Excel, pemodelan 3D AutoCAD, pengucapan awam, dan pelbagai lagi. Kursus-kursus ini dipilih khas oleh kami yang kami boleh jamin kualitinya. Jadi jika Anda ingin meningkatkan kerjaya Anda, memang berbaloi untuk mencuba. Dan Anda, pernahkah Anda terfikir tentang semua kejuruteraan di sebalik kabel kecil yang mengecas telefon Anda dalam beberapa minit itu? Apakah kuasa terbesar yang pernah Anda lihat pada sebuah peranti yang sedang dicas? Ligar via USB tipo C. Tinggalkan komen Anda di bawah dan kongsikan pengalaman Anda. Di sebelah sini ada 2 pilihan video menarik yang Anda perlu tonton untuk menambah pengetahuan dan memuaskan rasa ingin tahu Anda. Dan jika Anda ingin menyokong kami, sila tekan butang suka, langgan saluran ini, aktifkan loceng pemberitahuan dan pertimbangkan untuk menjadi ahli saluran. Itu sahaja pencinta kejuruteraan, salam mesra dan jumpa Anda di video seterusnya.